Assalamualaikum. Hari ini saya nak ajak semua untuk merasai keindahan seni bina Masjid Wilayah Persekutuan sambil menjalani ibadah Ramadan dengan penuh keberkatan. Pertama, kita mulakan dengan jelajah seni dan sejarah Masjid Wilayah. Masjid ini bukan sekadar tempat beribadah tetapi juga menampilkan seni bina Islam yang sangat unik. Gabungan Melayu, Ottoman dan Moorish menjadikan masjid ini antara yang paling indah di Malaysia. Dari kubah yang megah, ukiran kaligrafi hinggalah corak geometri yang penuh makna. Setiap sudut ada kisahnya tersendiri. Seterusnya, kita berbuka puasa bersama. Masjid menyediakan hidangan utama berbuka untuk semua jemaah. Satu suasana penuh ukhuwah di mana kita dapat makan bersama dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Selesai menjamu hidangan berbuka, kita akan terus menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian, kita bersedia untuk solat Isyak dan Tarawih. Solat ini dipimpin oleh Imam Jemputan khas iaitu Syekh Abdul Rahman El-Desoki dengan bacaan yang penuh merdu dan penuh penghayatan. Ini peluang untuk kita semua meraih pahala dan keberkatan malam Ramadan. Selepas solat tarawih, kita teruskan dengan tadarus dan tadabbur Al-Quran. Suasana masjid akan terus dihidupkan dengan bacaan Al-Quran secara berkumpulan. Ini adalah waktu terbaik untuk kita bukan sekadar membaca tetapi juga memahami makna ayat-ayat suci Al-Quran. Sesi tadabbur ringkas akan disampaikan bagi menghayati mesej Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Bagi yang ingin teruskan ibadah, kita ada Qiyamul Lail dan sahur berjemaah. Masa inilah kita boleh bangun menghidupkan malam dengan solat tahajud, solat taubat dan witir. Selepas itu, sahur akan disediakan untuk jemaah. Dan akhir sekali, kita tutup dengan solat subuh berjemaah. Jom kita biasakan diri solat subuh di masjid. Mudah-mudahan istiqamah bukan saja di bulan Ramadan, tapi juga sepanjang tahun.